Alamak, baru-baru ni ada bunyi letupan kuat dekat perairan Sabah. Kita kena serang macam dulu balik ke? Rupa-rupanya bukanlah serangan. Kan bunyi letupan tu datang daripada dua lelaki yang guna bom ikan. So masa diorang tengah sibuk buat kerja sekitar pukul 1 pagi di perairan Kunak ni, diorang tak sedar lah sebenarnya Maritim Malaysia dah lama perhatikan bot yang agak mencurigakan tu. Kan bila diperiksa memang sah. Ditemui kira-kira 15 kilogram ikan dipercayai hasil daripada aktiviti pengoboman ikan. Dan bukan itu saja, dua lelaki ini juga gagal menunjukkan sebarang dokumen pengenalan diri ketika diperiksa dalam operasi Optiris. Dan masalahnya, aktiviti macam ni bukan sekadar langgar undang-undang. Bom ikan ni memusnahkan ekosistem laut, terumbu karang hancur dan juga habitat hidupan laut rosak. Semua semata-mata nak hasil yang cepat. Dan sekarang, bot bersama semua barang rampasan telah disita untuk siasatan di bawah Akta Perikanan 1985. Dan hakikatnya, aktiviti bom ikan bukan sahaja merosakkan alam sekitar, tapi juga membunuh masa depan nelayan lain. Sebab sumber laut kita ni musnah sekali. Laut ni hazanah kita. Kalau hari-hari kena bom, apa lagi yang tinggal untuk anak cucu kita nanti? Aizudin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.